Okay, so Elia nak tanya soalan lah. Ya. You panggil mak you apa? I panggil mak I ibu. Ibu. You panggil mak you apa? I pun panggil ibu juga. Kita nak tanya orang sekeliling tentang ibu. Ibu. So, kalau korang nak tahu soalan apa yang akan keluar, korang kena tengok video ni sampai habis. So, let's go. Kita cari. Itulah. Itulah. Tu. Saya bersama the one and only Abang Safi Sali guys. Niki. Isha. Zeti. Mirdawi. Saya Alif. Dirasaini. Ibu, engkaulah ratu hatiku. Saya Mama. Ibu. Panggil my mom Mama. Umi. Mama. Panggil Mak. Mama. Umi. Tidak. Tidak. So kita kan stay kat KL. So duduk sendiri je lah. Umi berada di mana? Sekarang ni kat Sarawak. Umi berada di sana. Nun jauh di sana. Betul. Jauh. Last you jumpa dengan Umi? 2 minggu yang lepas. Dia orang datang jenguk Dira kat sini lah. Dia lah baru jumpa. Okay. Saya kena stay dengan mak saya. Saya tak boleh. Saya waktu I university, I try lah untuk cuba duduk jauh daripada family. I dapat bertahan seminggu je. Seminggu tu pun I minta 3 hari I akan suruh my mom ambil I. Now dah tak lah. I move out from the house. I keluar daripada rumah. Lama dah you tak jumpa your mom ni? Sekali sebulan jumpa. Sekali sebulan. Not every weekend tapi sekali sebulan lah. Last kali jumpa raya lah. Raya. Ya. So untuk tahun ni adalah tahun yang kedua saya away from my mother and my father lah. Jauh ke? Jauh dekat Sarawak. Oh. While now saya bekerja dekat Kuala Lumpur. Berjauhan ni kan 2 tahun Taklah ada lah. Ada. Lah. Raya ni ada balik tak? Raya tahun ni tak sempat nak balik. Oh. Saya 5 bulan kot. Uish, lama guys, 5 bulan. Macam mana boleh menahan rindu tu? Macam mana perasaan dia bila lama tak jumpa? Actually rasa rindu tu kan, siapa yang tak rindu Betul. mak kan. Lagi-lagi tentang masakan lah. Yes. Itu yang paling utama lah bagi Yes, saya. masakan, everything, sentuhan Betul. mak, pelayan mak. Betul. Itu memang satu benda yang saya rasa macam kosong sekarang ni bila saya kat Semenanjung lah. Jauh lah bila rasa jauh ni kan. Time raya hari tu. Together sekali. Together. Okay. So together mestilah hari-hari jumpa kan? Saya dah duduk berasingan. Kalau duduk dengan mak, orang cakap bawah ketiak mak. Saya dah duduk berasingan. Duduk berasingan lah. So berapa lama dah abang tak jumpa dengan mak dah? Agak lama juga sebab mak saya tak berapa sihat dah. Faham. So dah lama lah sebab sekarang ni dia dijaga oleh adik saya. Oh tidak. Tidak. Di manakah ibu kamu berada? Ibu saya di kampung. Di kampung. Di mana itu? Di Sabah. Okey bakal Saya di sana. Jauh Jauh lah. Jauh. Okey, jadi kalau dah tak duduk sekali tu, bila last berjumpa dengan ibu? Bila? Raya hari tu ada jumpa? Raya. Raya lah kan. Sebulan lalu. Hari-hari saya ingat. Oh, apa dia tu? Dalam lampu makan manis, setiap hari dia akan pesan. Sebab setiap hari kami akan video call. Kenapa jangan makan manis tu? Sebab dia tahu saya terlalu manis. I semen. Tidak banyak. Oi, betul lah tu. Betul lah tu. Sebab saya mungkin kalau minum air putih kan jarang bah. Mungkin 1 hari kan. 1 gelas pun susah. Sebab itulah dia. Niki, kau jangan minum air manis apa tu? Dia selalu cakap macam ni. Umi akan sentiasa beri ruang untuk Dira buat decision, apa-apa decision tentang hidup. Tapi kat sini Umi akan sentiasa support and nasihat je. Makan dalam. Pesanan dia. Alamak, pesanan Mama Hani datang daripada pesanan bapak dia. Okay. Arwah grandfather, arwah Tok Baai. So diorang cakap, biar orang buat kita tapi kita jangan buat orang. So tak kisahlah kalau orang tu buat jahat dengan kita ke apa, kita jangan buat balik kat dia. Kita baik je lah. Ya, betul. Amin. Kalau you wanna succeed in life, kau kena control the temper. Which I did. I control my temper since that day. I rasa umur 10 tahun sampai sekarang. I try my best to be a good human being towards another human being as well. So saya still pegangkan pesanan tu kepada mak saya supaya treat other people equally lah. Apa benda yang kita buat, kita kena always ikhlas. Bekerja ke, berkawan, kita kena ada perasaan ikhlas tu. So that kita adalah macam genuine feeling towards that work ataupun kawan-kawan ataupun even family members. So bila kita ada perasaan keikhlasan tu, then it can tunjuk yang kita bersyukur dengan apa yang kita dapat lah. Semuanya datang dari hati lah orang kata. Ya, miskin duit tapi jangan miskin hati budi.
Dengar tu. Itu I ingat sampai sekarang. My mom cakap. Paling ingat dia pesan jaga diri. Jaga diri. Kat mana-mana je. Kat tempat kerja ke, dekat anywhere lah. Jaga diri. Jaga diri elok. And ingat awak tu sebagai seorang ibu. Macam tu. Paling saya ingat adalah jangan terlampau percaya kawan. Tidak lihat. Melahirkan orang yang nakal ini. Terima. Aku jadi ibu dia. Tapi saya akan berhijrah untuk lebih baik. Alah, itu dia. Kamu ibu juga? Saya pun ibu Kan juga. itu dia, Niki pun kasihan ibu untuk juga. diri saya jugalah kan. Sebab iya. saya melahirkan generasi yang sama macam saya juga bah. Ya. Yang keras kepala juga begitu. Iya. Tapi dapatlah begitulah kan anak-anak. Ya begitulah. Hai Umi, terima kasih sebab dah membesarkan kami menjadi seorang yang percaya diri. And then terima kasih juga sebab sentiasa support kami dalam apa-apa je keputusan yang kami pola. And dalam hidup kami si pernah rasa susah, si pernah lapar, si pernah rasa hidup tak si cukup. And thank you so much sebab jadi mak kami. In another lifetime pun kami akan sentiasa memilih kita untuk menjadi mak kami. That's it, love you. I love you. So I love you mama. So cakap macam I love you macam tu. Tapi I just wish she knows that I really mean it. Macam tu. I love you. Mama, thank you for always being here. For always being the number one lah in my heart. And always jadi seorang yang tak pernah nak judge saya. Walaupun saya tahu saya ni anak yang bukan baik sangat pun. Tapi still my mom accept me for who I am. And thank you so much mama for that. And I guess tak ada siapa dalam dunia ni yang boleh accept me for being myself. Thank you so much for actually showing me being real, or maybe being honest around people gets you somewhere. Untuk my ibu tersayang, thank you for everything. Thank you for being so strong. Untuk anak-anak, even sampai sekarang kita orang dah besar pun, dia still lagi concern anak-anak buat apa, bagi nasihat. Saya ingin mengucapkan terima kasih kerana mendoakan semua hasil apa yang saya ada ni adalah dengan doa dia selama ini. Dan terima kasih banyak-banyak. Dan saya akan cakap takkan terbalas jasa mak saya. I boleh peluk my mak, I cakap mama, tolonglah freekanlah diri awak. Busy sangat tu. Okay guys, so itu dia jawapan yang amat menyentuh hati dan perasaan kita orang. Jangan lupa like, share dan subscribe. Kita jumpa di next video. Bye-bye.